disebut di dalam hadis, dalam satu hadis disebut akan bahwasanya Allah Ta'ala menghisap ia Allah akan seorang hamba pada duduk di mauqif, duduk di padang mahsyar, duduk di padang mahsyar lama tu kan, maka berat oleh kejahatannya seorang hamba atas kebajikannya seorang hamba waktu timur tu, waktu timur tah neraca tu. Tu dah dalam kalangan ulama kata timur amalan manusia di padang mahsyar lagi tu timur gapo, duk khilaf ulama. Jumhurul mufassirin, kebanyakan ulama tafsir, ya berlaku kata benda di timur je. Kenapa? Surat-surat amalan seorang tu, surat amalan kat tanda tu, ni buah tanda kebaikan, ni buah tanda kejahatan. Lepas tu minta tarang naraja oleh kan itu kebajikan, ni buah kejahatan. Ada tengok cungak lihat buat nanda cungak oleh kebajikan, maka ia selamat. Cungak belah oleh kejahatan, maka tu tu takut. Lepas tu dalam kalangan ulama tafsir tu dah ada khilaf ya tu. Kata waktu timbang amalan di padang mahsyar tu timbang ke apa? Tengah ulama di antaranya ulama tafsir, kebanyakan ulama tafsir, iaitu timbang tu buk nanda. Timbang datang daang naraca ruwa tu. Belah kanan kebajikan, belah kiri kejahatan. Ani mik buk tanda amal kebajikan tau. Dawa amal dak tak dunia malah, malah. Kejahatan wahai wa, cungak teng. Tu la kubur tu dia kena azab dah. Apa ni? Yang ngaji bak kita sah iman je tapi tu jahat. Jahat karuk tu karuk ni jahat. Takdirnya mati iman. Maka selamat ia la kubur. Moga ia ada iman, kalau tak ada iman tak selamat Allah. Kalau iman doktor tak ada kak di Islam iman doktor. Islam tapi muslim kafir. Atau hadaka ngamal dia. Duk dah ngaji dia tu. Jadi muslim kafir dak ni parah waktu nak timai amal dia. Timai apa? Timai buk. Ada ulama tahu. Ada setengah ulama kata timai diri amal dia tu. Pakok ana? Tu hewa upo. Amal bajikan hari tu buat maya puasa ke apa? Jadi upo tu hewa di upo. Dalam amal kejahatan you upo jupa ni. Upo amal kebajikan ni upo ya jangok curo jadi upo. Go ni upo maya. Ni kita ada maya bagi upo maya ni upo puasa ni upo haji. Patu mi upo tu tah naraca. Ni di upo dah. Upo gelak. Awak mau syak tu ni. Hati meru tu. Rehat tu. Di situ dah khilaf. Soalan bisa diri tu selamat dalam alam barzah patu kita selamat kalau roh. Depak dak selamat orang mati dah ni. Ya seni kalau hak seni, hak ni dak seni. Hak seni kat mati pak so cepat pergi kubur. Kedimu ni so cepat atai gitu. Isa amal lereh maka berat oleh kejahatannya seorang hamba atas kebajikannya seorang hamba. Maka menyuruh oleh Allah Ta'ala akan malaikat. Ini dengan membawa akan jika seorang hamba tu kau dan neraka. Dah suruh malaikat, bawa pergi neraka. Jadi berat kejahatan timai atas neraca. Duk malah wak amal ni. Lepas tu bawa pergi neraka tu dah. Maka apabila berjalan, ia seorang hamba. Ni serta malaikat bawa ia pergi neraka tu. Loh, dia ketang nyunyuk kaki kan. Habis hero, pucak lak tu ya. Nak pergi berapi kan. Pergi nak berapi dunia ni buah biakat rata kekejan okey. Maka waktu malaikat dua nak pergi buah neraka tu kan. Berperman oleh Allah Ta'ala bagi Jibril alaihissalam. Dia kaya aku dah Jibril. Jibril, mungkin tu faham aku malaikat awak yang neraka tu. Orang ni hati timbang berat, kejahatan berat ada kebajikan tu. Tu mana dapat? Widai. Amo aku sana hak malaikat bawa pergi neraka, mereka hang lain lah bawa pergi tu. Lepas tu, mereka dah bawa pergi neraka dah. Lepas tu dia kata di Jibril, mau cuba gitu pergi faham aku hak malaikat dua bawa pergi neraka tu. Cuba mungkin tanya, adakah ia duduk serta ulama di dalam dunia? Hidup kali dengan kali di dunia, cuba kita tanya ya. Ni maka sebab hamba duduk ia serta ulama pada dunia dulu, aku ampun baginya dosa. Bagi hamba